Ni 3 bilik eh. 3 bilik dia buat wardrobe dengan kita. So yang ni bilik nombor 1 bilik nombor 1. Dia combine color ni memang betul-betul cantik tau. Memang betul-betul wow. Dengan ada coraknya macam ni. Bilik nombor 2. Bilik nombor 2 siap dengan meja. Sana tak ada meja. Bilik sana tak ada meja. Dekat sini siap dengan meja study. So master bedroom. Ada cermin lagi. Yang tu bilik anak perempuan Yang ni master bedroom dia tau. Korang boleh tengok dekat cermin dia ni. Memang wow gila cermin dia ni. Cermin dia memang wow gila, bulat. So korang yang mana nak buat renovation, nak buat shilling, nak buat kabinet, korang boleh terus rojak ke kabinet Design Ideas tau. Memang berpuas hati Kalau buat dengan kita, kita jamin puas hati, okay?